Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku ada satu mesin front load ni, brand Toshiba. Okay, baru nampak baru lagi mesin ni. Okay, model ni TWD, ni mudah. Yang ni aku dah buka dah atas dah. Okay, aku ni pun aku dah buka dah. Mesin ni dia sekali dengan basuh dengan pengering sekali lah. Okay, lebih parah ni kerosakan dia yang ni. Ni dia tapak drum ni dia patah dah tu. Okay, tapak drum mungkin dah patah ataupun mungkin bearing. Kau boleh tengok di bahagian belakang ni. Okay, ni bahagian belakang ni dia bocor dah. Okay, ini bearing di, rasanya ada dua bearing kau depan belakang ni. Dia bocor sini. Ni belting dia dah keluar daripada track ni, masuk sini tadi. Aku dah buka belting dia. Okay, ni belting dia. Okay, kalau ada siapa nak ambil nombor dia ni boleh. Ada tulis macam ni. Okay, ni litar dia. Okay, untuk buka bahagian atas ni ada dua skru. Satu sini, dua skru. Buka bahagian atas, tarik. Kemudian aku buka bahagian bawah ni. Ni aku dah letak balik skru dia. Ada 1, 2, 3, ada 4 skru untuk buka cover bahagian belakang ni. 4 skru. Okay, untuk ni dia ada motor, brushless motor bahagian bawah ni, ataupun blower untuk angin panas sini. Tengok kat sini ada heater kat sini. Panas masuk melalui sini. Sini. Bahagian bawah pun ada heater juga, tapi untuk basuh. Di bawah ni ada heater juga. Ini untuk basuh air panas, guna air panas. Okay, untuk angin panas dia gunakan blower pada bahagian atas untuk keringkan baju lah. Okay, kalau kita tengok ni kotoran dia dah banyak kat sini. Okay, jadi kat sini aku akan buka semua dan aku akan bersihkan, dan aku akan tukar bearing semua. Aku akan buat satu video lah untuk mesin ni sebagai rujukan aku balik. Okay, kemudian penutup ni dia ada skru dari sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 skru. Okay, kat sini dia ada pemegang ni untuk pegang wire, nanti aku dekat sini. Kemudian kat sini untuk pegang kabel. Okay, jadi aku buat video ni supaya kita boleh pasang balik lah, tak lebih skru. Okay, jadi untuk next aku akan buka dulu bahagian depan ni lah. Aku akan buka dulu bahagian depan ni. Okay, kita akan keluarkan drum ni. Mana? Skuter ni kita kena keluarkan daripada mesin ni lah. Jadi tu yang banyak kerja juga nak buat. Okay, insyaAllah aku akan buat video untuk rujukan siapa-siapa yang ada mesin lebih kurang ni lah. Okay, sama-sama kita kongsikan lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.